Selamat kembali ke dalam video Education Harta Syarat. So saya nak beritahu dekat korang yang sebelum ni kita ada tunjuk macam mana pergerakan economic calendar untuk sentimen semasa ni. Ada elemen-elemen yang penting yang korang kena tahu. Risk on dan juga risk off. Monetary policy dan juga fiscal policy ada dalam risk on tu. Untuk risk off pula ada geopolitical, economical dan juga political lah. So elemen-elemen ni lah macam mana kita nak guna pakai, nanti saya akan tunjuk dekat korang. So part yang paling tak best ni adalah sentimen ni, news ni. Kalau korang dah tak jumpa news tu, dia akan bertindih tau. Bila dia bertindih, korang tak jumpa yang lepas-lepas. So saya sarankan kalau korang nak guna pakai teknik ni, make sure korang ada journal korang. Maksudnya korang simpan kan dekat mana korang nak buat. Sebab benda ni kalau dia dah hilang, susah untuk korang backtrack balik apa yang korang lakukan. So kalau boleh korang sediakan lah. Macam mana saya sediakan? Macam saya, journal saya of course lah saya akan letakkan dekat saya punya channel, channel Telegram. Saya bagi salah satu contoh. Kita ambil, saya dah guna pakai ni lama, daripada 2025 pun saya dah pakai. Kalau dulu saya suka bagi satu topik ataupun 2 minute sentiment talk. Dekat sini kalau kita boleh perhatikan, apa yang dia bagi tahu adalah ketegangan politik domestik, protes besar-besaran. Dekat mana kita nak letak? Kalau ada protes, ada ni, of course lah dekat politik. Terang-terang dia tunjuk dekat situ politik. Betul tak? So apabila kita nampak politik, kita akan letakkan dekat sini. Kalau news tu saya postkan pada pukul 9.52 pagi, ingat tak formula yang saya bagi tahu? Adakah dia baik ataupun tidak baik? Kita letakkan dahulu. So kalau risk off, pergi kepada korang punya nota tu, korang akan nampak 1 period time. So of course kalau Asia, selepas Asia apa? Euro dan juga London. So apa yang terjadi, of course lah kalau ketegangan politik ni, USD tidak baik lah untuk mata wang pasaran yang kita tengah trade tu. So possible untuk apa? Kalau you guys suka sangat commodities, of course akan ada satu kenaikan. Dan kita tengok Telegram ni dia macam journal saya. So saya akan pakkan segala education yang akan memudahkan korang. So kita dah nampak dekat sini yang ada ketegangan dekat isu sini. Dan tarif pun tergolong dekat mana. Cuba korang letakkan antara 5 list ni, okay? Bila korang dah letakkan, korang nampak tarif dah lah tidak bagus untuk USD. Ketegangan politik pun dah tidak bagus untuk USD. Jadi sasaran untuk Euro dan juga London adalah kenaikan. Faham Apabila kenaikan, kita buka balik. Ini adalah note saya. Dan ni sentiment talk 2 minit. Pergerakan sentimen 2 PM dekat mana? Cuba you guys perhatikan. 160 pips. Bila dia open dekat sini, bila adanya isu sentimen tu, ingat saya ajar cara korang nak trade. Jangan bila nampak news tu terus trade. Korang kena pastikan risk on ataupun risk off. Bila korang dah pastikan tu, baru korang dapat pergerakan dia. Dan Alhamdulillah 160 pips pergerakan. Yang pertama, ketegangan politik. Ingat tak? Ini bila saya post ni? Pada pukul 3.56 session Euro dan juga London tengah berinteraksi. Itu antara salah satunya kalau kita nak pastikan. Ini mungkin a full explanation lah. Kalau korang tengok dekat sini, ini adalah 11 Jun 2025. 2 minute sentiment talk dulu saya suka bawa. Memang banyak membaca sikit lah. Cuma sekarang ni malas sikit nak membaca. Apa? Saya tetap akan terangkan dekat korang. Nanti saya akan pemudahkan lagi macam mana korang nak kenal pasti benda ni. Bukan korang baca semua news tau. Nanti saya akan mudahkan untuk korang, okay? Kalau kita boleh nampak dekat sini, US-China Trade Talks, rundingan dagangan antara Amerika Syarikat diteruskan di London selama 2 hari dan hasilnya agak memberangsangkan. So kalau dia dah kata US dan juga China Trade Talks ni dah kata memberangsangkan, of course kita akan nampak kekuatan untuk mata wang yang kita trade tu, iaitu USD. Kalau kita trade commodities juga, kan ada XAU, USD dekat belakangnya. So possible untuk kita cari peluang apa? Kat sini saya buka satu video. Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera. So as you guys can see, kita dah buat satu analisa tentang sentimen pada pukul 10 pagi tadi. Ini antara conclusion yang saya boleh buat. Untuk US China ni, diorang ada kata sepakat untuk both side win dalam isu tarif ni. Of course on gold punya side, kita akan mencari kemenangan lah untuk USD. As you guys can see, yang kita entry
Sebelum Euro session dah nak berjalan, baru running sekitar 47 pips. Of course kalau 50 pips saya akan layering, close beberapa layering untuk secure saya punya profit, dan selebihnya saya meletakkan break even saja. So pada malam ni akan ada CPI. So dia berkait rapat malam pula ada CPI. Tetapi at the end dia take profit yang saya tandakan itu dapatlah around 70 pips. Okay, bila kita nampak news tu pagi, kita akan trade pada Euro dan juga London. Sama juga. So cara korang nak kenal pasti benda tu. On technical side, saya bagi tahu korang guna pakai apa yang korang dah belajar. Tapi kalau korang belum belajar lagi, tunggu video yang akan datang. Alright. So sama juga, korang kena letakkan dekat mana position news tersebut. Dan untuk memudahkan korang, kita ambil contoh pada hari ini. Okay? Korang boleh pakai macam saya cakap. Kalau Finviz korang suka, korang pakai situ. Macam saya favorite Reuters, Finviz News. Saya tunjuk salah satu contoh Finviz News. Dekat sini korang boleh tackle. Tapi ingat, dia ada strategi macam mana korang nak tengok. Korang tak perlu pun nak buka satu-satu ni. Ingat kenal pasti dia punya cheat code. Cheat code dia adalah, let's say Trump kan presiden kan. So korang nampak Trump terus buka. Korang nampak US je korang terus buka. Bukan korang tengok semua lepas tu korang nak buka semua. Global oil price fall over 95 as a barrel lah. Ni jangan buka. Stock market today, oil price jam tu ni jangan buka. Dia tak ada kena-mengena dengan US dengan ni. Dia mungkin ada tetapi di dalam. Tapi orang nak tengok tajuk utama tu. Itu adalah elemen yang penting untuk korang kenal pasti macam mana korang nak trade untuk sentimen ni. Kalau tak ada, abaikan. Dan ini Finviz antara salah satu. Saya ada list kan banyak Bloomberg dan sebagainya. Bloomberg saya tak suka sebab kena bayar. Bila kena bayar ni dia macam tak best sikit. Dan price dia pun quite expensive juga. Saya memang tak gemar kalau mahal-mahal ni. Dan kalau boleh guna yang percuma, baik kita guna yang percuma je. Setuju tak? Untuk hari ni kita dah masuk 2026. Yang previously saya buat adalah 2025. Tapi still boleh guna pakai juga. Formula dia tetap sama. Kalau korang tengok sini, korang akan nampak pening kan? Pening. Oh, nak baca yang mana ni nak baca. Dekat sini korang tengok. Dekat sini ada Trump, ada US. Jadi dekat sini kita kena buka untuk kita tentukan sama ada dia bagus ataupun tidak bagus. Tapi ini yang akan datang. Maksudnya dia keluar dekat sini guys. Dia keluar dekat sini. Dan Trump to witness return of US soldier killed in Iran war. So maksudnya berita tu korang letak dia good ataupun bad. Of course bagi saya adalah bad lah. Sebab dia return daripada witness return of US soldier. Maksudnya tentera Amerika tu. Sebab ini bukan perang dia. Ini bukan dia punya war. Ini war IS dekat Middle East tu. Betul tak? So bagi saya tidak bagus lah untuk mata wang USD. Tapi kalau kita tengok balik, ianya tak ada kena-mengena dengan ekonomi ataupun untuk menjana pendapatan dekat ekonomi US sana. Jadi kalau news yang macam ni, kita kategorikan dia sebagai peperangan yang tidak melibatkan isu yang mungkin akan membangkitkan ekonomi negara mereka lah. So news ni kita boleh abaikan sebab bagi saya bukanlah tak penting, tapi dia tidak akan memberi implikasi terhadap pasaran. Kita cari. At least kita dapat yang hari ni punya okey lah guys. Cuma yang paling saya tak suka adalah macam ni guys, di mana bila kita nak cari balik news tu dah terlalu banyak news. Setiap every 15 minit news akan masuk. So kalau ada, korang screenshot siap-siap, lepas tu tampalkan buat nota korang. So yang ini, Trump back candidate win closely watch Arizona primary racer. So yang ini akan berkait rapat juga. So bila dia akan bergerak? Kalau korang nampak ada Trump, so korang letakkan dia dalam isu politik dan dia akan menguatkan ataupun melemahkan mata wang. Dan yang ini, as long as korang nampak ni, korang buka dan korang akan describe apa yang baik untuk news ini. Faham tak guys? So tak perlu nak buka semua tau. Kejap, ini yang the next akan datang guys. Kejap saya cari previous yang melibatkan pada hari ini guys. One eternity later. Okay guys, kalau kita perhatikan kat sini, ini antara salah satu news yang saya dapat 19 jam lepas. US launch fresh strike on bla bla bla. Okay, kalau kita nampak ada news tentang perang ni yang saya nak tunjukkan dekat sini, jangan confuse. Safe haven, bukan selamat syurga guys. Dia safe haven, selamat untuk dimiliki. Heaven,
untuk dimiliki. Okay, yang paling selamat of course lah kita akan nampak orang akan letakkan duit ataupun mata wang dia orang lebih ke arah gold ini. Dia kalau melibatkan Sherlock Holmes dia lain. So apabila news itu keluar pada 19 jam lepas, implikasi dia akan berlaku pada pagi. Apabila pagi tu berlaku, kita tengok apa implikasi yang berlaku selepas keluarnya news ini. Okay, kita akan buka TradingView. The best place lah untuk kita cari part-part yang seronok guys. So bila berlaku isu perang tu, kita get back balik kepada kita punya ni, kita punya fundamental sentiment ni. As you guys can see, kalau kita get back balik, kalau ada isu geopolitik, ada isu political juga yang berlaku, risk off dia kalau keluar semalam, jadi korang next period time. Ingat saya cakap next period time dan open session tersebut, itulah tempat yang dia akan boom terus. So kita boleh kategorikan dia adalah tidak bagus. Sebenarnya tidak bagus lah untuk USD, sebab bila orang dah keluarkan guys tu, dia pump dekat tempat yang selamat, USD dalam keadaan yang tidak baik sebenarnya. Safe haven ni dia ada kelebihan dia juga. Okay, sebab saya nak beritahu korang, let's say kalau peperangan sekali pun berlaku, harga yang tak pernah turun adalah sebenarnya emas. Sebab tu ramai negara-negara yang dia orang reservekan emas dia orang banyak sangat guys. Bila berlakunya sesuatu, mata wang mungkin dah tak bernilai lagi. Tetapi kalau untuk gold ni sangat-sangat bernilai. So kalau dalam Islam pun kita pun tahu kan, yang emas ni tak mungkin akan turun harga sampai tak ada nilai. So simpan lah emas tu. Okay, back to the topic kita. Kita dah letakkan dekat sini, dia dah keluar on the next period time. Jadi dekat TradingView kita markkan bila benda tu berlaku. Ingat saya pesan, pukul Asia dah nak buka tu, at least kita standby pada pukul 7 ataupun 7.30. So dekat sini kita nampak 7 ke 7.30. So gunakan teknikal apa yang korang ada tu, mungkin breakout structure ataupun sebagainya, dan korang dah nampak bila berlakunya perang tu of course akan bagi satu booming kenaikan dia guys. Dan kenaikan dia carry forward sampailah dekat sini. Okay, sampailah pada pukul 11, ratusan pips ni guys, boleh sampai 1000 pips ni. Tapi ingat, news itu akan terhenti serta-merta kalau dah masuk period session yang lain. So dia akan cover up. Apa lagi period session yang lain, kita kena perhatikan lah apa yang kita boleh nampak dalam pasaran. Okay, jadi itu antara serba sedikit. Cumanya apa yang saya tak suka, sentiment news ni dia tak ada penghujung, dia tak ada take profit yang korang nak kena ambil. So sebab tu saya bagi tahu kena mixkan dengan technical analysis. Bila korang mixkan dengan technical analysis, barulah korang akan nampak yang selari dengan sentiment dan juga technical analysis. Tapi korang dah tahu asas untuk sentiment tu, itu yang terbaik. Tapi untuk kelemahan sentiment trade news ni, korang tak tahu dekat mana ending dia. So kalau perang ni berpanjangan, ending dia boleh jadi 2-3 hari. Itu antara salah satunya. Korang kena pandai letak dekat mana korang nak letak, dan dekat situlah korang akan dapat satu jawapan. Alright guys, another contoh yang mungkin saya tunjukkan dekat korang, sebab sentiment ni kalau boleh backtest dia memang korang kena buat banyak latihan macam ni. Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita get back kepada kita punya analisa, di mana ada kebaikan dan juga keburukan untuk USD. Yang pertama kita akan bahaskan tentang isu tu. Okay, ingat tak? Macam saya mention dekat korang, ada nampak US je, korang boleh buka dekat situ. Kalau korang tengok news-news lain, kalau tak ada US ataupun Trump, orang-orang yang penting tu jangan buka. Let's say kalau ada Powell, sekarang Powell ada Powell, kalau boleh elakkan buka. Sebab apa? Yang akan berkuasa ataupun yang akan memanipulasikan market tu lebih kepada Kevin Walsh. Kalau orang yang lepas-lepas tu mungkin dia tak akan bagi impact sangat. Yang ini saya dah buat case study ni 90%. Orang-orang yang ada nama saja yang akan menggerakkan market tu. Perangan yang ada melibatkan katanya sangat bahaya dan juga ada melibatkan nuclear weapon. Ini antara tanda-tanda yang akan membuatkan gold pergi kepada ke arah kenaikan. Tetapi ini adalah sentimen pagi tadi. Cuma latest one ada isu tarif. Macam saya bagi tahu, keputusan dalam keadaan yang baik dan ada kekuatan kepada USD. Yes, ada mixed data, ada turun, ada naik kan untuk gold. Tetapi buyer saya, based on analisa technical, saya mengambil keputusan untuk buy dahulu pada paras ini, sebab in long term direction, mostly sekiranya nuclear weapon ni betul-betul terjadi,
So bias, of course, perang mesti akan naik punya. So kita akan tunggu dan lihat apa yang bakal berlaku. So dia baru reject dalam 20 pips, 30 pips, insyaAllah atas sedikit saya akan secure saya punya nampak lebih ke arah ke kalau you guys takut nak secure sikit-sikit dah. Nampak timing saya. Nampak saya punya timing. Open Euro dan juga London ni. Open Euro berdua. Kita dah nampak dah kat mana kita nak tackle. Dekat situ kita tekan. So at the end profit juga dekat situ. So alhamdulillah dapat juga profit. Betul tak guys? Betul tak? So okay, yang ini berlaku sama juga untuk isu sentimen juga. Macam saya ambil dekat sini. Halo, Assalamualaikum guys. So serangan telah dilakukan. So kalau you guys okay, yang dekat sini cuba korang perhatikan. Dia tak ada news tentang US dekat sini. Dia IS dengan IR. Betul tak? IS dengan IR. So apabila news IS dengan IR, siapa campur tangan? Siapa yang menyediakan bahan untuk dia? So dekat sini kita kena gunakan kreativiti kita yang ada, buka news ni dan olah untuk news ni. Antara Israel dan Iran punya peperangan ni. So untuk euro macam saya bagi tahu ada kekuatan untuk USD juga, ada juga untuk kelemahan, tapi mostly direction lebih kita tumpukan kepada war lah. So as for now baik position kita dah running, alhamdulillah. So dah running good profit. So semoga tengok timing saya pada pukul berapa tu guys. Pada pukul 2 guys. Timing yang saya trade ni adalah pada pukul 2. Yang kita take profit pukul 3. Dan kesudahan dia alhamdulillah, inilah result dia. All the way kita cari buy. Pukul 2 tu dah memang dah kena standby. 2.5 mungkin dia sentuh dan dia terus pergi kepada direction yang kita nakkan. So alhamdulillah untuk saya berkali-kali. Dia turun saya tekan lagi. Dia turun saya tekan lagi. So 3 kali ni saya dapat 80, 40 dan juga 80. Macam saya bagi tahu yang news ni dia ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Of course kelebihan korang tahu bila nak tackle. Every session pagi yang saya lakukan dia ada hasilnya apabila kita masuk ke Euro dan juga London. So let's see kalau korang nampak news dekat Euro dan juga London, carry forward lah US session. Tapi ingat ada 2 elemen yang korang kena ingat dekat sini, iaitu risk on ni, monetary policy dan juga fiscal policy. Monetary policy adalah melibatkan Federal Reserve dan juga fiscal policy ni melibatkan government contribution diorang. Make sure kalau korang nampak news ni bukan next period time, korang kena drag dia pergi US session. Bila nak trade, of course timing macam tadi korang nampak pukul 2 lebih, pukul 2.30, 2.40, itu timing yang dia akan sentuh dan terus pergi. Kalau untuk ni pula berkemungkinan 8.30 ataupun 8.40 untuk risk on ni. Dan pergerakan yang paling besar sekali of course lah risk on lah. Luar je news tersebut, ingat bukan semua news kita nak baca, okay? Makkan yang penting-penting sahaja. So itu saja perkongsian daripada saya. So untuk sentiment news ni dia mungkin complicated sikit, tapi kalau korang selalu buat latihan, InsyaAllah korang akan survive di dalam market ni. Dan elemen ataupun apa yang saya ajarkan dekat sini, let's say kalau korang buat latihan ni untuk sentiment news, keluar je berita, relax, tarik nafas, korang tahu macam mana nak handle. Kalau korang tak buat ni, macam mana korang ni? Korang akan fokuskan lebih kepada technical analysis. Dan saya rasa lah untuk YT channel saya tak rasa banyak orang kongsikan bagaimana untuk mereka trade sentiment news. Dan kalau siapa yang mengenali saya, yang dia tahu cara saya trade untuk sentiment news dan berkali-kali kita masuk, siap ada journal lagi, korang faham maknanya sentiment news ni boleh diguna pakai, boleh dijadikan sebagai trading session yang boleh win. Cuma saya beritahu kelemahan dia apa. Kita tak tahu dekat mana ending dia, kat mana TP dia. So pergerakan volatile akan terjadi, ending dia kat mana? Gunakan technical analysis. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Next video mungkin kita akan ajar macam mana nak masuk direction. Okay, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.